Poket penuh, tak tahu nak simpan mana? Inilah yang dinamakan Wayfarer Folding. Mudah untuk dibawa, mudah untuk disimpan. Kotak dia pun lebih kecil dan juga senang disimpan di dalam poket. Ini adalah yang dipanggil model Wayfarer Folding. So korang boleh nampak chop di bahagian dalam. Hadir dengan saiz dia adalah saiz 54-20. Hadir dengan tulisan Folding Wayfarer. Bridge dekat bahagian tengah tertulis dengan tulisan RB. Hadir juga dengan tulisan Ray-Ban Made in Italy konon-kononnya. Didatangkan sekali dengan lens dia adalah lens kaca, mari sekali dengan laser print RB dan tulisan RB yang cukup menyala. Ada UV 400 bahagian kiri dan juga kanan. Tengok daripada segi skru dia pun semua sama. Dia menggunakan skru dia adalah skru negatif, sebiji macam barang ORI. Yang paling penting adalah cermin kaca. Jangan risau sebab aku percaya barang ni dekat luar harga RM120. Tapi sekarang boleh tengok ini adalah harga dia dan packaging dia datang dengan macam ni. Tolong screenshot dan WhatsAppkan kepada admin. Bye-bye.